Okay, apa persamaan YB dan juga payung? Boleh saya letak ChatGPT tak? Tak boleh. Syed Saddiq dengan Pak Ya. Okay, dia tak boleh berasaskan pada logik. Payung. Saddiq. Payung. Kedua-dua adalah tempat di mana Bella boleh berteduh. Oh. Betul tak? Betul tak? Boleh diterima, tapi itu bukan jawapan saya. Tapi boleh diterima. Wow. Itu saya rasa dah memang jawapan yang mantap Wow, lah. memang mantap lah. Tapi dia berasaskan logik, so dia tak boleh betul lah. Sebab selalu Bella punya. Taklah, okey lah tu. Tapi boleh diterima lah. Saya macam, wow, terkesima. Siapa jawapannya? Ha? Apa jawapannya? Nak tahu ke? Apa dia, Tiki? Duduk selurus. Okey, jawapan dia, payung tu dapat melindungi saya dari panas. Tapi awak... Tengok dua muka, tak habis lagi cakap. So awak? Apa? Awak dapat melindungi saya. Betul lah jawapan saya tadi. Apa dia? Yelah, tapi ayat tu tak sama. Dia bukan berteduh dan melindungi macam tu. Tapi okey lah tu. Okey, baiklah. I think I love your answer. Terima kasih cikgu. I just bagi tahu je apa yang... Terima kasih cikgu. Moga saya dapat A cikgu. Macam semua orang gelak. Okey lah tu. Kan? You? Cepat lah. Okay, kita tunggu dia punya sebelum kita end live kan? Tak ada. Dia akan datang macam on the spot macam tadi. Dia tak boleh macam kita... Faham. Dia tak boleh macam tu. Sebab tu saya tak ada macam guna chat GPT untuk buat benda-benda ni. Saya akan secara organik dan natural. Wow, organik Okay. And of course,